Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Ku Aisyah Afiqah binti Ku Abdul Rahim, murid dari kelas 6 Universiti Teknologi Malaysia. Saya lahir pada 18 September 2013 di Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar. Saya merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Ayah saya bernama Ku Abdul Rahim bin Ku Ahmad yang berumur 44 tahun. Manakala ibu saya bernama Nazirah binti Saleh yang berumur 42 tahun. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang anggota polis yang akan menabur bakti kepada masyarakat. Kenapa saya layak untuk dipilih menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas? Kerana saya berkeyakinan diri untuk membantu dalam memastikan disiplin di Sekolah Kebangsaan Batu Empat ini terjaga. Saya mempunyai minat dalam memastikan ketertiban dan disiplin di sekolah. Saya juga akan memberi contoh yang baik kepada rakan pelajar yang lain. Saya pernah mendapat kedudukan PBD terbaik di kelas UTM setiap tahun, antaranya tempat kedua dan keempat. Saya berjaya mendapat tempat kedua bagi peperiksaan akhir tahun di kelas kafah tahun 2022 hingga 2024. Saya juga berjaya mendapat 9A dalam percubaan UPKK tahun 2024. Saya pernah mendapat tempat ke-6 bagi kejohanan merentas desa pada tahun 2023 dan 2024. Saya syukur kehadrat Ilahi kerana saya berjaya mendapat 9A dalam peperiksaan UPKK tahun 2024 yang telah diumumkan baru-baru ini. Matlamat saya adalah untuk memastikan sekolah ini sentiasa dalam keadaan yang kondusif untuk pembelajaran. Sebagai seorang pengawas, saya akan berusaha untuk memantau disiplin pelajar dengan adil dan bertanggungjawab serta memberi contoh yang baik kepada pelajar-pelajar yang lain. Saya juga bersedia melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan kerjasama dengan pihak sekolah agar dapat memastikan kelancaran aktiviti di sekolah. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Saya berharap dapat berkhidmat menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas dan akan berkhidmat dan saya akan memberikan
Kata-kata hikmah yang saya akan berikan adalah sikap yang positif dan amanah akan membawa kita ke puncak kejayaan. Maksudnya dengan sikap yang positif kita dapat mengatasi segala cabaran dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kalangan pengawas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cool ya. Sila nyanyi lagu sekolah. SKBI sekolahku, tempat menimba ilmu. Akan ku curahkan jasaku untukmu sekolahku. Okey, baik, terima kasih. Siapakah penolong kanan petang? Encik Khairil Anwar Ibrahim. Okey, tak apa. Soalan berikutnya. Okey. Sekolah kita ada berapa pintu masuk? 3. Okey, yang pertama untuk dimasuki oleh siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Untuk dimasuki oleh murid-murid. Kedua untuk dimasuki oleh guru. Ketiga untuk murid-murid keluar. Murid keluar. Okey, di manakah pintu prasekolah pula? Tak perasan. Okey, baik, tak apa. Okey. Baiklah, Ku Zahin, pada setiap hari waktu rehat, Ku Zahin terus pergi makan di kantin atau singgah di surau dulu? Hingga di surau. Buat apa di surau? Orang dah lapar-lapar waktu rehat ni. Solat duha. Solat duha. Adakah setiap hari Ku Zahin solat duha? Setiap hari. Okey, baik. Di sekolah sahajakah? Di rumah juga. Di rumah juga. Okey, baik. Ku Zahin, siapakah pejuang kemerdekaan yang